Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni apa bulan 11 hari bulan 10 2025. Kita nak pergi ke Cyberjaya. Kita nak pergi ke Putrajaya daripada Cyberjaya. So jom teman saya drive. Dan kali ni kalau anda tengok, saya shoot video ni menggunakan DJI Osmo Nano. Jadi dia punya view tu, angle view tu, ataupun view angle, sudut pandangan tu lain sikit daripada yang sebelum-sebelum ni punya video. Jadi harapnya dengan view macam ni akan memberi anda gambaran yang lebih jelas experience memandu Proton S70. Proton S70 ni dilengkapi dengan blind spot monitoring. Nampak tak dekat cermin tu, cermin pandang sisi, side mirror tu, dia ada indikator berwarna oren akan menyala bila ada kereta di sebelah kiri ataupun kanan kita di kawasan blind spot. Jadi ciri ni sangat memudahkanlah safety kita, keselamatan, terutama waktu kita nak menukar lorong. Bila kita bagi signal saja, dia akan ada indikator lampu dan juga sedikit alarm supaya kita tidak menukar lorong sekiranya ada kenderaan yang menghalang ataupun berada di kawasan blind spot. Hari ni Sabtu, jadi saya jangkakan trafik hari ni tak jam lah. Dia santai-santai saja. Mungkin next video saya akan buat video pada hari biasa supaya kita boleh tengok macam mana ACC berfungsi, iaitu ACC tu kereta bergerak secara separa automatik tanpa perlu menekan pedal minyak dan pedal brake, dan juga kurang untuk kita alihkan steering. Jadi steering pun boleh katakan separa automatik juga. Kita akan masuk ke Lebuh Raya. Jadi saya akan aktifkan ACC. Bagi signal dulu ke kanan. Okey, dah masuk. Ada button di sebelah steering ni, di sebelah kiri ni. Tekan sekali, dia akan keluar ACC dekat skrin, dan kita tolak tombol ni ke atas ataupun ke bawah, dan dia set lah pada kelajuan yang kita tengah bawa sekarang ni. Sekarang ni 78 km sejam. Saya nak setkan ke 90 km sejam, dan kita boleh dekatkan jarak dia. Sekarang ni jarak kenderaan paling rapat lah di hadapan. Dia ada 3 level nak jauh, 1, 2 ataupun paling jauh 3 lah. Sekarang ni kita dekatkan macam ni. Okey, dekat skrin juga boleh nampak grafik menunjukkan bila kita ada kereta di hadapan ataupun di kanan ataupun di kiri, lorong kanan ataupun lorong kiri kita. Jadi menunjukkan bahawa kamera ADAS berfungsi dengan baik. Dan kalau kita tengok juga, dia akan, sekarang ni steering dah separa, dia boleh automatik lah, ikut line garis jalan. Tapi kita kena pegang lah layang, bukan layang, secara pegang sikit lah, menunjukkan kita masih lagi
fokus memandu dan boleh ambil alih sekiranya ada kecemasan. Kereta depan dia slow, dia akan automatik tekan brake. Kalau tengok line-line jalan pun dia akan tunjukkanlah garis putus di sebelah kanan, garis tak putus di sebelah kiri jalan. Agak accurate lah dia punya grafik tu. Jadi kita confident. Even depan ni ada kereta, dia akan tunjuk grafik kereta. Kalau ada motosikal, dia akan tunjuk grafik motosikal. Dan kalau ada lori dan bas, dia akan tunjukkan grafik lori. Dia tak ada grafik bas lah, tapi sekurang-kurangnya dia kelaskan kenderaan-kenderaan tu mengikut saiz dia lah. Sekarang ni saya set 90 km sejam, tapi memandangkan kereta depan bawa 74 km sejam, jadi dia ikut kenderaan depan lah. Kereta depan kereta Myvi ni. Tapi nanti bila kereta Myvi ni dah masuk ke lorong lain, dia akan terus pecut lah. Sekarang pun kalau saya nak pecut tak ada masalah. Saya boleh je bagi signal kanan dan tekan minyak, dia akan terus saja. Tengok, ada motor, ada grafik motor, ada grafik kereta dan ada grafik kereta lah. Kalau saya nak memecut, nak memotong, saya just bagi signal dan tekan minyak. Sekarang 90 km sejam kan. Okey, ada motor dekat sebelah situ. Dan ada kereta, kita biar kereta dan motor lepas dulu. Katakanlah saya nak overtake kereta depan ni, saya just bagi signal dan tekan minyak. Walaupun dia dalam keadaan ACC tidak off lagi, dia akan ikut kita punya kelajuan yang kita ambil tu lah, tekan minyak tu. Dan kalau kita nak ikut kita punya ACC semula, kita hanya lepaskan minyak dan dia akan ikut kelajuan tu. Saya nak tukar simpang ke nak tukar lorong ke kiri lah, banyak kereta belah kanan. Kalau kita nak ubah hal laju dia punya kelajuan, kita just tolak ke atas ataupun ke bawah button di sebelah kiri ni. Dia akan tukar lah. Kalau tolak sekali, dia akan naik 1 km jam. Macam ni 90, tolak 1, dia akan naik 91. Okey, kalau kita tolak dan kekalkan keadaan lama, dia akan naikkan kelajuan 5 km per jam untuk setiap kali kita tolak ke atas tanpa kita lepaskan lah. Jadi setiap hari saya drive, kalau pergi ke kerja, macam inilah keadaan dia. Saya akan onkan ACC, jadi mengurangkan tekanan untuk kita drive. Tambah-tambah waktu jam, kita biar macam ni je, kereta bergerak sendiri. Tapi untuk ACC ni hanya sesuai untuk jalan highway ataupun jalan yang ada divider macam ni lah. Kalau jalan yang dua hala, banyak simpang, tak sesuai kita onkan ACC macam ni. Depan tu dia dah habis highway punya limit dah habis lah. Jadi saya offkan ACC, tekan balik button ni, dia off. Sekarang ni saya take away balik lah, ambil alih kereta. Lepas tu dia akan masuk highway semula, highway kecil lah kan. Jadi dekat sini saya akan aktifkan semula ACC, bagi signal. Dekat sini kelajuan dia 70 km sejam. Jadi saya tolak ke bawah tombol, dia set balik
72 km sejam. Sangat senang guna ACC ni, tak ada masalah pun. Mudah sangat. Perjalanan hari ni tengok, dia punya penggunaan minyak adalah 16 km per liter. Jadi kereta ni nak kata makan minyak, makan petrol sangat pun tak juga. Bagi saya okey je dengan dia punya enjin 1.5 turbo ni. Kuasa yang dia bagi ni dengan dia punya penggunaan minyak ni, okey, sangat okey bagi saya. Compare dengan X50, yang ni lagi jimat. Sebab ni sedan kan, dia bukannya SUV. SUV dia punya potong angin tu kurang sikit berbanding dengan sedan. Sebab sedan ni dia tirus di hadapan. Kalau SUV kan dia berpetak sikit. Tambah pula tayar X50 pun lebih besar. Jadi yang ni lagi jimat minyak lah. Tak ada lah jimat minyak sampai tahap Myvi ataupun Beza, tapi taklah teruk mana sangat minyak dia. Sekarang ni pun 16.3 km per jam dia punya penggunaan minyak. Saya naikkan sikit speed ke 78 km sejam. Bila kita on ACC ni memang kita rasa driving tak memenatkan langsung lah. Banyak saya guna ACC ni waktu saya balik kampung daripada saya berjaya ke Pulau Pinang ataupun ke Kedah. Kalau guna highway memang ACC ni sangat membantu. Sekarang ni kereta depan ni dia akan slow down sendiri sebab ada kereta depan nak masuk lorong kita. Jadi kita rasa tenang bawa kereta, tak perlu fokus sangat sebab kita dah set dia punya kelajuan dan steering pun dikawal. Minyak dan brake juga dikawal secara automatik. Jadi kita macam relax sajalah. Bawa 4 jam pun tak rasa penat. Kalau kita bawa macam biasa, ni saya dah deactivate lah dia punya ACC. Kalau kita bawa tanpa ACC untuk perjalanan jauh macam balik ke Penang ataupun balik ke Johor contoh, dia daripada KL, kita mungkin akan rasa penat sikit lah sebab kita nak fokus bawa kereta kan. Mungkin 2 jam kita kena rehat sekejap kat R&R. Tapi bila ada ACC ni, nak drive straight daripada KL ke Penang ataupun KL ke JB, dia tak ada masalah, tak rasa penat lah. Untuk kamera DJI Osmo Nano ni, saya akan letakkan link pembelian di ruangan komen dan juga description. Dan saya guna DJI Mic Mini untuk suara video ni ataupun sound video ni direkod menggunakan DJI Mic Mini. Pun saya letakkan di ruangan komen jugalah. Tengoklah macam mana pakai macam ni untuk dapatkan kualiti ataupun view video yang anda tengok sekarang ni. Saya klik dekat topi saja dan kamera ni pun agak kecil, jadi tak mengganggu lah pemandangan saya dan tak rasa berat. Selesa dia lekat dekat topi ni lah. Satu lagi, S70 ni bila kita bagi signal,
pada kelajuan 30 km dan ke bawah, dia akan keluar grafik macam ni lah. So mudahlah kita nak agak, kalau nak agakkan jarak tebing dan sebagainya. Nak parking pun tengok kamera saja, dan pastikan tengok tayar dekat belakang tu dia align sebaris dengan tengok ni hujung ni kan, hujung ni pastikan dia sebaris selari dengan petak parking, dan pastinya anda parking dalam petak dengan mudah dan betul lah. Nampak elok je masuk dalam petak sebab kamera dia pun clear, senang. Okey, saya rasa yang tu saja. Terima kasih kerana menonton sampai akhir. Boleh like video ni, share video ni, dan jangan lupa subscribe channel saya, sebab dalam channel ni banyak saya tunjukkan video tentang Proton S70. Anda boleh tengok video yang sebelum ni saya dah upload, dan video-video yang bakal saya upload anda boleh layan. Jadi jangan lupa subscribe. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.